saya orang dusun ke Karazan ke Sungai ke Suluk ke Pelau Bajau, saya bangga. Perkongsian terbaru Bella Astilah dan Syed Saddiq ketika bersiaran langsung benar-benar mencuri perhatian ramai. Selain menjawab pelbagai soalan daripada peminat, pasangan ini turut menyentuh beberapa isu yang hangat diperkatakan netizen sejak kebelakangan ini. Bella terlebih dahulu mengulas mengenai pelbagai kecaman yang diterimanya di media sosial. Menurut Bella, dia sudah lama membaca pelbagai komen yang mempersoalkan status kewarganegaraannya. Malah ada yang memanggilnya dengan gelaran seperti Pilak, Pelau, Suluk Filipina dan bermacam-macam lagi. Namun, reaksi Bella cukup tenang. Katanya, dia memilih untuk bersyukur dengan setiap ujian yang diterima. Baginya, setiap hinaan dan kata-kata buruk itu mungkin menjadi pahala jika dia bersabar menghadapinya. Bella turut menjelaskan bahawa baginya, walau apa sekalipun bangsa atau keturunan seseorang, kita semua tetap manusia. Apa yang lebih penting adalah bagaimana seseorang itu membawa diri dan berbuat baik kepada orang lain. Malah Bella sempat berseloroh sehingga membuatkan Syed Saddiq tersenyum. Bella berkata, dia tidak kisah dipanggil orang apa sekalipun, tetapi sekarang ini dia cuma mahu menjadi orang Muar. Kenyataan itu terus mengundang gelak tawa kerana semua tahu Syed Saddiq merupakan ahli Parlimen Muar. Saddiq hanya tersenyum sambil mendengar kata-kata tunangnya itu. Bella kemudian mengajak semua supaya sentiasa berusaha menjadi insan yang baik. Katanya, dia sendiri mengakui bukan seorang yang sempurna dan masih mempunyai banyak kelemahan. Tetapi setiap hari dia akan terus mencuba menjadi manusia yang lebih baik. Di penghujung perbualan itu, Syed Saddiq turut menyambung kata-kata Bella dengan ayat ringkas tetapi cukup bermakna. Nobody is perfect. Menyentuh pula persoalan yang paling dinantikan ramai, iaitu mengenai tarikh perkahwinan mereka. Syed Saddiq menjelaskan bahawa buat masa ini belum sesuai untuk mengumumkannya kepada umum. Menurut beliau, proses itu perlu dihormati. Buat masa sekarang, hanya ahli keluarga terdekat sahaja yang mengetahui perancangannya. Mereka mahu memberi peluang kepada keluarga terlebih dahulu sebelum membuat pengumuman secara rasmi kepada orang ramai. Walaupun begitu, jawapan Syed Saddiq memberi bayangan bahawa majlis perkahwinan mereka dijangka berlangsung dalam masa yang tidak terlalu lama. Turut menjadi perhatian, pasangan ini memaklumkan bahawa mereka telah menandatangani kontrak bersama Astro bagi penyiaran dan penajaan majlis perkahwinan mereka nanti. Perkembangan itu sekaligus membuatkan ramai peminat semakin tidak sabar menantikan pengumuman rasmi daripada kedua-dua belah keluarga. Apapun, kita doakan semoga segala urusan Bella Astilah dan Syed Saddiq dipermudahkan, majlis mereka berjalan lancar dan semoga pasangan ini terus bahagia hingga ke jenjang pelamin. Jangan lupa kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Apa pandangan anda tentang cara Bella menghadapi kecaman netizen? Dan bilakah agaknya pasangan ini akan mengumumkan tarikh rasmi perkahwinan mereka? Tapi saya nak jadi orang Muar juga. Memang lepas ni jadi apa?